Saya nasihat-nasihat tu, tegur-tegur tu, sesama Islam sebenarnya, di atas semangat kepercayaan bahawa ad-dinun nasihat, agama nasihat menasihati. Juga Allah Ta'ala berfirman, وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ, berpesan kepada kebenaran, berpesan kepada kesabaran. Ini yang saya faham. Allah Ta'ala juga sebut dalam Quran, وَتَعَوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى, dan bertolong-menolonglah kamu dalam perkara baik dan takwa. Dan sebab tu, iyalah, sebab itulah saya maknanya tegur antaranya supaya orang main parti ni jangan baloh. Jangan main baloh maknanya. Khususnya mari pilihan raya. Jangan baloh. Nak tepek dera, tepek pakak molek, tepek sana sini, boleh tepek belaka kat tempat, boleh tepek tu boleh tepek. Pakaklah maknanya. Kita sesama Islam. Saya pesan benda-benda begitu jangan baloh. Takkan salah juga. Bukan makna saya lebih baik. Bukan makna saya lebih baik. Ini adalah kewajipan. Saya insya-Allah saya cuba. Tak rasa saya lebih baik, lebih pandai, tak ada insya-Allah. Yang penting saya setelah faham maknanya fiqh Islam ni, bahawa kita ni main bola jangan main baloh. Pergi kerja jangan main baloh. Pergi ke laut jangan pergi baloh. Main politik jangan baloh. Apatah lagi kalau baloh tu sampai tahap maknanya menggelar huduh-huduh ataupun mengkafirkan. Sama ada kata kafir itu kafir ataupun kata liberal, kata sekular itu ada takfir. Ataupun kata tak beriman, kata musuh Allah, menentang Islam, ini bahaya maknanya. Jadi pesanan saya supaya nak main bola main. Nak main parti main, nak main politik main, tapi jangan baloh. Mudah-mudahan kita jadi orang yang baik, orang Islam yang baik, orang Islam yang damai, orang Islam yang rahmah, orang Islam yang pemaaf wal afina anin nas, memberi kemaafan kepada orang maknanya. Cakap tetap cakap, kabur tetap kabur. Ceramahlah nak ceramah, kuliahlah nak kuliah, nak main politik mainlah, nak main parti mainlah. Tapi jangan berlebihan. Jangan buat parti kita ni sebagai Islam. Jangan buat parti lain sebagai Islam maknanya. Lepas tu, jangan baloh. Jangan baloh. Boleh berbeza, berlapan dada, boleh tepek dera, boleh bercakap parti. Tetapi jangan melampau. Jangan sampai jadi baloh. Baloh dosa. Habislah pahala-pahala politik. Pahala-pahala semayang, puasa, duduk main baloh. Jangan. Mudah-mudahan ulama-ulama parti, asatizah parti, pemimpin parti maknanya pesan kepada ahli mereka masing-masing. Kita nak jadi orang baik, nak jadi orang saleh. Kita nak redha Allah Ta'ala hidup ni. Kita nak dapat husnul khatimah. Mudah-mudahan kita selamat dunia akhirat. Wallahu a'lam.